Kenapa lepas bersara jadi dealer public gold adalah pilihan terbaik? Ramai pesara terkejut. Selepas berhenti kerja, masa jadi terlalu banyak, tapi peluang nak jana pendapatan masih terbuka luas. Dan salah satu skim paling stabil untuk diceburi selepas bersara ialah menjadi dealer public gold. Kenapa? Jom saya terangkan. Pertama sekali, pesara ada kelebihan besar yang tak semua orang miliki, iaitu network. Selama bertahun-tahun bekerja, tuan-puan sudah bina ramai kenalan, rakan pejabat, saudara mara dan komuniti. Inilah aset paling bernilai untuk memulakan perniagaan sebagai dealer public gold. Yang kedua, ramai pesara ada modal daripada pampasan persaraan. Tidak perlu modal besar pun untuk bermula, tapi kewangan yang stabil memberi ruang lebih selesa untuk bergerak. Yang ketiga, kemahiran komunikasi pesara jauh lebih matang. Tuan-puan sudah biasa bercakap, membimbing dan berurusan dengan orang. Dalam public gold, skill inilah yang menentukan kejayaan. Yang keempat, mengisi masa lapang dengan aktiviti yang merangsang otak sangat penting untuk kesihatan. Daripada bekerja bertahun-tahun, tiba-tiba duduk diam sahaja boleh beri kesan pada mental dan ingatan. Otak manusia perlu sentiasa aktif. Bila tak digunakan, ia lebih mudah jadi lupa, lesu dan cepat letih. Sebagai dealer public gold, tuan-puan bukan sahaja jana pendapatan, tapi juga mengaktifkan minda, berjumpa orang baru, berkongsi ilmu kewangan dan kekal produktif. Dan yang terakhir, industri emas sentiasa ada permintaan, tak terikat dengan musim, tak bergantung kepada umur dan boleh diteruskan selagi tuan-puan sihat. Ini menjadikannya pilihan terbaik untuk pesara yang mahukan pendapatan sampingan tanpa tekanan. Kalau tuan-puan nak tahu macam mana nak mula, boleh WhatsApp saya sekarang. Saya bantu dengan terbaik.